Nama grup ni adalah Network School yang founded by Balaji Srinivasan. Dia adalah bekas Chief Technology Officer Coinbase, and then a group of people, orang putih semua ni, dia bayar $1,500 on a monthly basis untuk duduk di Johor, berada dalam grup AI Tech Bros ni. Isu dia adalah apabila mereka dapat tahu ada beberapa orang yang dalam grup ini adalah Israeli and then masuk Malaysia pakai pasport yang kedua. Jadi news ni kecoh across Malaysia, dan disebabkan tu federal government dan kerajaan negeri ambil keputusan untuk pergi check. Selepas inquiry daripada federal government dan kerajaan negeri, lesen mereka ditarik, dan disebabkan itu mereka akan meninggalkan Malaysia. Isu dia bukannya kita tidak support Tech Bros berada di Malaysia, tetapi kita ada sovereign rule di mana kita tak memberi any Israeli to be in Malaysia because itu telah tertera dekat pasport Malaysia. Tapi macam biasa, orang-orang putih ni dia akan putar belit, akan cakap kita ni benci diorang, kita benci kemajuan, benci teknologi. Tapi itu bukan isu yang sebenar. Isu dia adalah sovereign security Malaysia, di mana kita tidak allow any Israeli to be in Malaysia. Dia siap ugut dekat kerajaan Malaysia kalau kita tak membantu diorang akan tarik investment berharga around 500 juta ringgit. Tapi betul ke tidak, biasalah, orang putih boleh cakap apa-apa. And recently diorang semua as a group telah berpindah ke Kazakhstan sebab diorang dah menandatangani MOU dengan kerajaan Kazakhstan untuk mengadakan network school di Kazakhstan. Jadi apa pendapat korang? Kita ni tak support sangat tech scene dekat Malaysia, atau kita should uphold kita punya sovereign security di mana kita ada undang-undang tu kita patut pertahankan dan patut di-exercise dalam sovereignty negara kita.